Allah ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillah ma syaa Allah, al khairu kulluhu biyadillahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah ma syaa Allah, la yasrifu as-su'a illa Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Dikasihi al-fadil Tuan Imam, tuan-tuan perempuan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita rafa'kan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita sambung kitab Syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada muka surat 15. Bismillahirrahmanirrahim. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kemudian berkata pula Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, فَهَكَذَا أَدَّبَ عِبَادَ اللَّهِ وَدَعَاهُمْ إِلَى مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَمَحَاسِنِ الْآدَابِ. Artinya, maka demikianlah mengajar adab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan segala hamba Allah Subhanahu wa taala, dan menyeru ia kepada membaikkan segala perangai yang baik-baik dan kepada adab yang baik-baik. Jadi tuan-tuan perempuan, sebelum ini kita dah bahas kita dah sebut pertama-tama sekali Allah tentang adab ini Allah tujukan pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala perintah, segala arahan, segala larangan, tegahan, semuanya pertama ditujukan untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selepas itu barulah untuk orang ramai, untuk sahabat, kemudian teruslah sampai kita sekarang. Jadi antaranya hadis yang sebelum ini, Nabi pesan pada Sayyidina Muaz untuk bertakwa kepada Allah, untuk takut pada Allah. Itu semua yang kita dah bahas sebelum ini. Kemudian kata Imam Ghazali, maka demikianlah Rasulullah mengajarkan pada segala hamba Allah dan mengajak untuk berakhlak baik dan juga adab yang baik. Ini tuan-tuan perempuan. Jadi sebelum ini kita bahas, antaranya adalah kita memperbaharui dosa itu akan taubat. Setiap kali buat dosa, taubat. Dan dosa sir dengan taubat yang sir. Dan dosa yang jahar. Jahar ni terang. Terang-terangan depan orang buat dosa, maka taubatnya pun terang-terangan. Contoh dosa sir, dia seorang-seorang dia buat maksiat. Taubat pun seorang-seorang. Jangan cerita ke orang. Bila cerita ke orang, Nabi bersabda, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku itu diampunkan, dimaafkan segala dosanya, kecuali orang yang dia cerita pada orang. Dia buat maksiat, dia cerita pada orang. Yang tu tak diampunkan oleh Allah. Dalam artian susah sangat nak diampunkan. Sangat susah. Dia berbangga dengan dosa dia pula, cerita ke orang pula. Jadi kalau buat seorang-seorang cukup. Taubat pun seorang-seorang. Kemudian antara dosa yang jahar, yang terang-terang, orang kafir masuk Islam, kena umum lah. Dan juga tuan-tuan perempuan, begitu juga kata Syekh Fahmi Zamzam, saksi tentang perkara jahat dan perkara baik. Kita buat maksiat, contohlah ada orang buat maksiat di tempat yang sunyi, maka segala yang ada di situ akan menjadi saksi yang mendakwa dia. Pokok, apalagi batu, rumput, yang tengok dia buat maksiat tu semua akan mendakwa dia pada hari kiamat nanti. Begitu juga hal kebaikan, dia buat benda baik, tak ada orang tengok. Orang tak ada, tapi kan ada benda mati, pokok, rumput, batu, haiwan, tengok dia buat benda baik. Contoh dia jalan, tak ada orang tengok. Ada paku tengah jalan, dia tolak pergi tepi, dia buang ke tepi, kan tak ada orang tengok. Tapi kan ada pokok, semua tu tengok. Maka semua itu akan menjadi saksi
bahawa dia melakukan satu kebaikan. Ini dikuatkan dengan hadis Nabi SAW yang mana ada seorang sahabat mengembala kambing. Kemudian Nabi berpesan pada dia untuk azan tiap-tiap kali nak solat. Nak masuk waktu solat tu azan. Maksudnya masuk waktu solat tu, nak semayang azan. Lepas tu dia kata, wahai Rasulullah, saya ni solat, saya mengembala kambing. Orang bela kambing bukan dalam kota Mekah, mestilah di luar kota Mekah, mengembala kambing seorang-seorang pula. Azan tu kan bermaksud seru, ajak orang untuk semayang. Saya nak ajak siapa wahai Rasulullah? Maka Nabi kita bersabda, la yasma'u sautal muadzini jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Tidak ada yang mendengar suara tukang bang, muazzin tu, oleh jin ataupun manusia atau apapun, melainkan akan naik jadi saksi untuk dia pada hari kiamat nanti. Semua akan bersaksi untuk dia. Jadi kita dah dengar orang azan pula, yang kita dengar orang azan, kita jawablah, jawab semua. Lepas tu bacalah doa selepas azan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Paling tak sampai situ. Siapa baca doa macam tu, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, dia berhak untuk mendapatkan syafaat aku pada hari kiamat nanti. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Baik, kita masuk pada fasal yang pertama. Tadi baru mukadimah tu. Baru mukadimah. Baik. Fasal pertama, faslun fi bayani jumlatin min mahasini akhlaqihi sallallahu alaihi wasallam allati qad jama'aha ba'dul ulama'i wal taqataha minal akhbar. Fasal pertama pada menyatakan perhimpunan daripada kebajikan perangai Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah dihimpunkan oleh setengah ulama, dan memungut ia akan dia daripada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, sebenarnya kitab hadis terutamanya yang 6 kutubus sittah tu, dan juga kitab-kitab yang lain, sirah dan juga hadis-hadis yang lain, adalah merupakan catatan daripada perangai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akhlak Nabi, cara hidup Nabi, semuanya tertulis tanpa terkecuali. Tak ada terluput, tak ada, semua tertulis tanpa ada satu pun yang terlupa. Pernah ada seorang dia macam nak pelekeh lah, cakap pada Sayyidina Salman Al-Farisi, hampa semua ni sampai Rasul hampa tu ajak habis, sampai cara berak pun ajak. Dia nak pelekeh lah, maksud dia macam tu. Maka Sayyidina Salman kata, bukan takat tu, kami cara tidur, cara bangun, cara mandi, semua Rasulullah beritahu. Jadi maknanya segala apa tu baginda Nabi ajarkan pada kita semua. Bahkan Nabi bersabda pada isteri-isteri Nabi, apa yang kamu lihat tentang apa yang aku buat di rumah ni, ceritakanlah pada orang lain, tak perlu disembunyikan. Semuanya untuk apa? Untuk menjadi qudwah, ikutan, suri tauladan. Kalau kita pula tak payahlah cerita pula ada dalam rumah, cerita kat orang, kita qudwah kat mana? Ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu orang yang jumpa Nabi pertama kali, dia timbul rasa gerun tengok wajah Nabi. Semakin lama dia timbul rasa cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beza dengan kebanyakan orang awal-awal ya tengok gerun, lama-lama lebih kurang aku habis. Jadi tuan-tuan dan puan, kita tak payahlah yang ni, benda-benda yang baik diceritakan itu tak ada masalah. Baik. Dan berkata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, kana sallallahu alaihi wasallam ahlaman nasi, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam terlebih halim daripada segala manusia, yakni tiada lekas marah. Maksud halim tu dia lebih tinggi daripada sabar. Sabar ni level-level kita lah. Sabar ni dia ada batas dia, tapi kalau halim dia tak ada batas. Jadi
bukan makna Nabi kita tak ada rasa marah langsung. Marah tu kena ada juga. Cuma dia ada waktu dia. Boleh dikawal. Sebab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala beliau sebut, siapa yang tidak marah pada tempat yang sepatutnya marah, maka dia ni umpama keldai, macam himar. Patutnya tempat tu marah, tapi dia tak marah. Dia ni macam himar, macam keldai, tak ada perasaan. Dia kena ada marah juga. Jadi Nabi SAW boleh dikatakan hampir tak pernah marah. Mana ada juga marah tu. Bila Nabi kita marah? Bila bab syariat Allah ini dilanggar. Nabi kita marah. Kalau tentang hak Nabi, Nabi tak marah. Tapi hak Allah dilanggar, Nabi kita marah. Nanti kita akan jumpa dalam perbahasan seterusnya, insya-Allah. Baik. Wa ashja'an nasi, dan adalah Nabi SAW terlebih berani daripada segala manusia. Nabi kita orang yang paling berani. Nabi lebih berani daripada semua orang, dan Nabi lambat marah. Tu. Kebanyakan orang kalau berani itu dia panas barat lah. Kita nak pergi panas barat. Tak boleh orang belaga bau sikit. Dia nak pergi. Nabi SAW berani, paling beraninya orang. Tapi Nabi kita lambat marah. Maksudnya Nabi kita menghimpunkan pada diri Nabi semuanya. Pemberani, pemaaf, adil, halim, dan lain-lain lagi segala sifat kepujian ada pada baginda Nabi SAW. Ada cerita daripada sahabat Nabi Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, beliau dikenal dengan Asadullah Al-Ghalib, singa Allah yang mengalahkan. Dia kata pada setiap peperangan kami akan berlindung di belakang badan Nabi SAW. Bermaksud Nabi kita lah orang yang paling depan jumpa dengan musuh tu. Nabi kita orang yang paling depan. Yang kata Nabi kita paling depan ni siapa? Bukan calang-calang sahabat. Kalau sahabat macam yang kita kenal, yang macam Sayyidina Hasan bin Thabit. Sayyidina Hasan bin Thabit itu dia pandai dalam bahasa kita sajak lah, puisi tu. Nak perang kan dia macam kena baca puisi bagi semangat dulu. Dia bukan boleh ikut dan baca puisi, baca suci dalam debu, balik tak jadi perang. Dia kena puisi itu bagi ni, bagi semangat nak berjuang tu, nak berjihad tu. Lepas dia bagi semangat tu, Sayyidina Hasan bin Thabit akan turun dan duduk dengan yang perempuan tu, rombongan-rombongan perempuan, sebab dia tak boleh tengok darah. Kalau Sayyidina Hasan bin Thabit yang kata Nabi kita berani itu, itu wajarlah, biasalah yang tu. Tapi yang kata Nabi kita berani ni siapa? Sayyidina Ali bin Abi Talib. Yang dikatakan, yang dikisahkan Sayyidina Ali pada perang Khaybar, dia angkat gerbang Khaybar tu seorang dia. Dia baling macam tu lah. Ni Sayyidina Ali bin Abi Talib, bukan sahabat yang calang-calang, yang berani. Bila ada orang berani, sebut kata orang lain berani. Maknanya berani sungguh. Kalau ada orang alim, kata kawan tu alim, maknanya orang tu alim sungguh. Orang tak pernah mengaji, kata kat kawan tu alim, tak dianggap lagi. Boleh jadi alim sungguh, boleh jadi tak, boleh jadi sederhana saja, pertengahan. Tapi kalau tok guru kata kat kawan tu, dia ni alim sungguh ni, maknanya alim sungguh lah. Dia macam tu. Hak kata Nabi berani ni siapa? Sayyidina Ali. Bukan calang-calang. Sayyidina Ali yang mana Nabi kita bersabda dalam perang Khaybar, dalam peperangan ini, panji panglima ni, bendera panglima ni akan kuberikan pada seorang yang cinta pada Allah, dan Allah pun cinta pada dia. Siapa dia? Sayyidina Ali bin Abi Talib. Dia inilah yang bersaksi bahawa Nabi kita ni adalah orang yang paling berani, dan dalam setiap peperangan kami akan berlindung di belakang badan Nabi SAW. Baik. Wa a'dalan nasi, adalah Nabi SAW terlebih adil daripada segala manusia. Nabi kita orang yang paling adil. Adil tu macam mana? Walaupun benda tu memberatkan atas diri Nabi dan menguntungkan orang lain. Berat pada diri Nabi, bagi untung pula dekat orang lain. Contoh dalam satu peperangan, Sayyidina Usamah bin Zaid, dia membunuh
seorang yang mengucap 2 kalimah syahadah. Dia tanding pedang dengan orang kafir ni. Jadi seorang ni ditanding pedang. Waktu tu tentera kafir lah. Tiba-tiba pedang kawan tu terlepas, rebah dia, tinggal nak ditikam, tiba-tiba orang tu kata apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kita kalau duduk macam tu, hang baru aku nak tikam baru hang mengucap. Maknanya hang mengucap ni sebab takut aku tikam. Kita mesti fikir macam tu dari segi manusiawi kita lah. Sayyidina Usamah fikir macam tu. Dia tikam orang tu. Hang ni buat-buat ni. Dia tikam orang tu. Matilah orang tu. Disampaikan berita ni pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi panggil Sayyidina Usamah, Nabi marah. Nabi marah pada waktu tu. Itu maksudnya marah Nabi tu dia ada waktu dia. Nabi marah. Ya Usamah, aqtaltahu ba'dama qala la ilaha illallah? Wahai Usamah, apakah engkau bunuh orang itu selepas dia mengucap kalimah la ilaha illallah? Tidak ada Tuhan selain Allah. Kau bunuh dia lepas dia mengucap kalimah syahadah tu. Sayyidina Usamah nak bela dirilah. Dia pun jawablah, ya Rasulullah, innama qalaha muta'awwidha. Orang tadi itu mengucap kalimah syahadah muta'awwidhan. Sebab kalau dalam lain riwayat taqiyatan, taqiyah sahaja, buat-buat, pura-pura menghindar, takut kena bunuh. Jadi dia mengucap kalimah tadi itu sebab takut kena bunuh. Maka Nabi kita bersabda, afala syaqaqta an qalbihi fata'lama asadiqun am kadhibun. Wahai Usamah, engkau belahkah dada dia sampai engkau tahu isi hati dia? Maksudnya engkau sebut dia mengucap tadi itu sebab pura-pura. Engkau tahu ke isi hati dia? Dia masuk Islam tadi itu, mengucap kalimah syahadah tu betul-betul nak masuk Islam ataupun hanya pura-pura sahaja? Kau tahu ke isi hati dia? Maka Nabi kita dalam lain riwayat Nabi kita bersabda, fa kaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumal qiyamah. Wahai Usamah, apa yang akan engkau buat pada hari kiamat nanti sekiranya si fulan itu datang pada hari kiamat nanti dengan membawa kalimah la ilaha illallah yang dia ucapkan. Ya Allah, aku pernah mengucap bahawa tidak ada Tuhan selain engkau ya Allah, tetapi Usamah masih bunuh aku. Macam mana engkau nak buat pada hari kiamat nanti? Nabi ulang kalimah tu terus. Sehingga Sayyidina Usamah kata, hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla dhalika al-yawm. Sehingga aku berharap hari itu aku belum lagi masuk Islam. Maksudnya, hari itu aku buat salah, esok aku masuk Islam. Kan dosa hari itu kan dimaafkan oleh Allah. Aku berharap macam tu. Dia rasa Nabi ulang-ulang sampai dia rasa bersalah sungguh. Kemudian sifat adilnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bayar 100 ekor unta untuk keluarga si mati tu. Yang Sayyidina Usamah bunuh tu, bayar 100 ekor unta. Keluarga ni tak tahu apa, tahu dapat 100 ekor unta. Itu sifat adil Nabi. Nabi buat walaupun perkara tu memberatkan pada diri Nabi. Kasihnya Nabi pada sahabat, Nabi bayar untuk Sayyidina Usamah 100 ekor unta. Diat, kita panggil dengan diat. Bayar diat 100 ekor unta untuk dia. Ini tuan-tuan puan-puan. Baik. Wa a'affan nasi, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam terlebih memeliharakan agama daripada segala manusia. Nabi kita panggil dengan afif, orang yang sangat menjaga diri. Pernah satu ketika Sayyidina Hasan ni cucu Nabi di rumah Nabi, dia ambil sebiji kurma, dia makan. Kurma tu jatuh dekat rumah Nabi, dia pun ambil lah, budak-budak kan kurma jatuh, ambil makan. Nabi sallallahu alaihi wasallam terpa pi dekat Sayyidina Hasan tu. Nabi kita sebut kah, buang balik, ludah, muntahkan. Sebab Nabi takut sekiranya yang Sayyidina Hasan makan tadi itu adalah daripada barang zakat. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini sangat menjaga diri. Nabi sebut zakat kan diwajibkan ke atas umat Nabi. Umat Islam kan wajib bayar zakat. Tetapi aku dan keturunanku sampai hari kiamat haram makan zakat. Supaya tak didakwa bahawa Nabi kita mewajibkan zakat itu untuk kepentingan Nabi.
Kemudian Nabi kita mengharamkan riba. Dan riba pertama yang diharamkan adalah yang dilakukan oleh Sayyidina Al-Abbas Ibnu Abdul Muttalib, pakcik Nabi. Pada waktu dulu kan belum lagi diharamkan. Jadi dia buatlah apa tu, mengamalkan riba lah, bagi pinjam 1,000 bayar 1,000 lebih, 1,200 ke 1,000, contohlah macam tu lah. Bayar ni lah, bayar bunga tambah lagi. Lepas diharamkan, maka yang pertama kali diharamkan adalah riba yang dilakukan oleh Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu an, pakcik Nabi. Tu. Supaya apa? Tak dianggap mau mentang-mentang haram, mau yang pakcik dia tak haramkan pula. Tu. Maka Nabi kita haramkan. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan afif. Jadi tuan-tuan puan-puan, bila menyangkut hak orang lain, bila menyangkut hak orang lain, maka Nabi kita sangat menjaga diri. Perkara makruh Nabi tak buat. Makruh bagi Nabi adalah perkara resmi bagi kita, jadi hukum bagi kita, dan menjadi hujjah bagi orang ramai. Jadi ada ulama kata juga libayanil jawaz. Perkara tu kalau Nabi kita buat, kemudian ada Nabi kita tak buat, itu libayanil jawaz, untuk menunjukkan boleh. Nabi kita minum sambil duduk, tapi ada waktu Nabi kita minum dalam keadaan berdiri. Itu untuk apa? Libayanil jawaz, menunjukkan boleh. Benda tu boleh, bukan wajib. Tapi sebaiknya macam mana? Duduk. Kan jelas. Ini tuan-tuan perempuan. Ada apa, Syekh Fahmi Zamzam rahimahullah cerita lagi tentang afif. Orang sekarang ni ada yang afif. Afif ni maksudnya, afif ni yang menjaga diri, sangat menjaga diri. Contohnya kisah Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, guru kepada Syekh Fahmi Zamzam. Beliau kalau pergi ke mana pun, pergi Indonesia, Malaysia, beliau akan cari mana anak murid pada abah beliau, Sayyid Alawi. Ada kan apa orang tua dulu yang mengaji dekat ayah beliau, beliau carilah. Antaranya jumpa Haji Mas'ud di Teluk Intan, murid kepada Sayyid Alawi, ayah kepada Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki. Ni yang bagi gelaran Al-Maliki ni, Abuya Maliki ni lah. Sayyid Muhammad ni bagi Al-Maliki pada Syekh Fahmi Zamzam. Kalau tuan-tuan tengok dalam kitab Syekh Fahmi Zamzam, Al-Maliki itu dapat daripada Sayyid Muhammad Al-Maliki. Jadi jumpa dengan Haji Mas'ud tu, Abuya bagilah hadiah. Memang macam tu. Kalau jumpa dengan anak murid abah beliau, beliau akan bagi hadiah. Macam tu. Nak bagi, memang nak bagi RM10,000. Cari sampul, ada sampul, bubuh dalam sampul itu, bagi dekat Haji Mas'ud. Haji Mas'ud membaliklah daripada KL, balik sampai Teluk Intan. Tengok-tengok dekat sampul itu tulisan RM5,000, tapi bagi RM10,000. Patah balik, bagi balik kat Abuya. Hak RM5,000 tu, ni bukan hak saya Abuya. Saya RM5,000 dah ada RM5,000 tulis sampai. Padahal sampai tak ada hak tu kan. Ni tuan-tuan puan, teriak menangis Abuya Maliki. Itulah hasil madrasah didikan ayahku. Sampai macam tu sekali. Kalau kita RM5,000, lah awak 10, awak tak 15. Kita boleh dapat banyak sikit. Ni tuan-tuan puan. Jadi itu termasuk kebaktian seorang anak terhadap orang tua adalah berbakti kepada sahabat ayahnya. Ayah kita kan ada kawan-kawan dia. Ada kawan-kawan dia tu, kita silaturahim dengan kawan-kawan dia tu. Itu antara cara kita berbakti pada ayah kita. Baik. Sikit lagi. Lam tamassa yaduhu qattu yadam ra'atin la yamliku riqqaha aw ismata nikahiha aw takunu dhata mahramin minhu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tiada bersentuh tangannya sekali-kali akan tangan perempuan yang tiada memilik ia akan batang lehernya itu. Maksudnya di sini yang tiada memilik ia akan batang lehernya, tuan-tuan boleh dhabit, maksudnya itu hamba. Hamba ni apa? Hamba sahaya atau hamba abdi. Kalau hamba abdi, Nabi peganglah hamba abdi ni, kita boleh bersama dengan dia. Boleh bersama. Contoh majikan lelaki, dia ada hamba abdi perempuan ramai, dia boleh bersama. Kalau dapat anak,
anak tu bin kita. Bin kita. Dan anak itu merdeka. Status dia merdeka. Macam tu. Kalau majikan perempuan tak boleh. Dia dapat anak bin siapa? Jenuh. Majikan perempuan satu cara kahwin lah. Baik tuan-tuan perempuan. Dan atau tiada memilih, ia akan pemeliharaan nikahnya itu. Maksudnya isteri Nabi sentuhlah. Atau tiada ada perempuan itu yang diharamkan berkahwin daripadanya. Maksudnya mahram Nabi. Nabi ketika mana Sayyidatina Fatimah, anak Nabi datang, Nabi bangun. Nabi bangun sambut Sayyidatina Fatimah. Nabi salam, Nabi cium tangan anak Nabi, kan cium anak tu kan tanda sayang kan, cium tangan anak. Kemudian Nabi peluk, Nabi cium Sayyidatina Fatimah. Ada waktu pula Nabi Siti Fatimah duduk. Siti Fatimah pula yang sambut Nabi. Dia berdiri, dia salam, cium tangan Nabi, cium Nabi, peluk Nabi. Itu yang mahram kan, yang tak boleh dinikahi. Mahram tu siapa? Yang kandung, ada sesusuan, saudara susu. Nabi ada beberapa orang saudara susu Nabi, daripada anak Sayyidatina Halimah As-Sa'diyah, antaranya Sayyidatina Syaimah. Sayyidatina Syaimah tu saudara susu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lelaki saudara susu dengan Nabi siapa? Antaranya Sayyidina Hamzah, pakcik Nabi, tapi dia juga saudara susu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hamzah pernah menyusu dengan Sayyidatina Thuwaibah. Dan Nabi kita kan, kita tahu, Nabi kita kan pernah menyusu dengan Sayyidatina Thuwaibah. Sayyidatina Thuwaibah yang menyusu Nabi kemudian datang bagi khabar gembira pada Abu Lahab tentang kelahiran Nabi. Maka Sayyidatina Thuwaibah lepas bagi tahu tu, Abu Lahab kata, wahai Thuwaibah, aku merdekakan kau. Aku merdekakan kau. Dan aku minta engkau untuk menyusukan anak saudaraku Muhammad. Jadi orang-orang Arab dulu kalau seronok bawa khabar gembira tu, bagi hadiah, bagi duit, bagi emas, seronok lah. Macam kita lah, orang bagi khabar gembira, anak menakan selamat lahir apa semua. Dia pula anak menakan tu yatim, ayah dia tak ada. Rasa kasih kita tu lain lah. Abu Lahab macam tu. Bila dia start mula benci dekat Nabi tu, ketika Nabi kita diangkat menjadi Rasul, menjadi Nabi dan Rasul pada usia 40. Ataupun ada ulama mengatakan 40 tu jadi Nabi, 43 baru jadi Rasul, diperintahkan untuk menyampaikan. Tu baru dia memusuhi Nabi. Jadi tuan-tuan perempuan yang dikasihi dan dirahmati, dia bagi hadiah kemerdekaan pada Sayyidatina Thuwaibah. Maka Sayyidina Al-Abbas dalam catatan ta'liqat bagi kitab Sahih Al-Bukhari, beliau bermimpi melihat Abu Lahab diseksa dalam neraka. Tanya, dia ibarat kata dia tengok Abu Lahab tu diseksa dalam fi aswa'i hal, dalam keadaan yang paling buruk. Tanya, mahaluka ya Abu Lahab, bagaimana keadaan engkau wahai Abu Lahab? Hali kama tara, kata Abu Lahab, keadaanku seperti yang kau tengok. Illa annahu yukhaffafu anni al-'adzab kulla yaumil itsnain, melainkan diringankan siksa padaku di setiap hari Isnin, dan aku dapat minum air yang keluar dari hujung jariku. Macam budak-budak ada isam tu, keluar air daripada hujung jari pada setiap hari Isnin. Tanya, macam mana kau dapat yang tu? Dapat, kan kita tahu neraka azab yang tak pernah kita bayangkan, syurga nikmat yang tak pernah kita bayangkan. Tanya pada Abu Lahab. Abu Lahab kata yang demikian itu adalah disebabkan aku memerdekakan Thuwaibah ketika mana dia datang membawa khabar gembira tentang kelahiran anak saudaraku Muhammad, dan aku minta pada Thuwaibah untuk menyusukan anak saudaraku Muhammad. Allah tak lupa kebaikan yang dilakukan oleh Abu Lahab ni. Allah tak lupa, menyangkut dengan kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Imam Syamsuddin Al-Hafiz
Muhammad Ibn Nasiruddin Ad-Dimashqi, beliau sebut dalam satu syair beliau, idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu bitabbat yadahu fil jahim mukhallada ata annahu fi yaumil itsnain daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada faman dhannu bil 'abdi alladhi 'asha 'umrahu bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Jika orang kafir itu yang telah dicela di dalam Al-Quran oleh Allah dengan ayatnya tabbat yada abi lahabi wa tab, Allah cela orang tu, celakalah kedua tangan Abu Lahab, Allah cela dia. Tetapi pada setiap hari Isnin diringankan seksa atasnya kerana dia bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana persangkaan kamu terhadap seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian gembira dengan menyambut kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Agak-agak apa yang Allah bagi pada orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya, kemudian bergembira dengan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tentunya lebihlah daripada yang tu. Takkah Allah lupa kita ni seronok, kita bergembira dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan dan puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita sambung wa kana ashkhan nasi pada kuliah yang akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam bis-shawab. Semoga Allah beri rahmat pada kita, semoga Allah melimpahkan kasih sayangnya pada kita, Allah ampunkan segala dosa kita, dan Allah himpunkan kita dalam syurga nanti bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Rabbana ijma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rujwana. Allahumma hifina sunana sayyidil mursalin wa aqim bainana tiba'a nabikal amin wa atina syafa'atal uzma min nabikal amin wa adkhilna al jannata ma'a nabikal karim. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan dan puan